Kambing hitam broker forex demi duit, komisen dan fame. Kambing hitam broker forex ialah wajah viral yang digunakan untuk menarik pengikut, deposit dan volume trading. Fahami peranan komisen, podcast dan gaya hidup mewah. Broker forex tidak selalu muncul di hadapan kamera. Dalam banyak kempen, wajah yang dikenali ialah influencer, trader muda, pasangan viral atau individu yang membina imej berjaya. Mereka menjadi jambatan antara broker dan orang ramai dan kadangkala menjadi kambing hitam apabila masalah mula berlaku. Nak tahu dengan lebih lanjut lagi? Baca lagi di zanzali.com. Jangan lupa like, follow dan subscribe.